أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu daripada sifat kedekut, sifat pengecut, dan kami berlindung kepadamu daripada nyanyuk, dan kami berlindung kepadamu daripada tipu daya dunia, dan kami berlindung kepadamu daripada siksaan kubur. Allahumma inna na'udhu bika minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram wa min fitnatil qabri wa adhabil qabri wa min fitnatin nari wa adhabin nar ومن شر فتنة الغنى ونعوذ بك من فتنة ونعوذ بك من فتنة الفقر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada kemalasan, nyanyuk, penderitaan kubur serta siksaannya, dan penderitaan neraka serta siksaannya, dan daripada buruknya tipu daya kekayaan. Dan kami berlindung kepadamu daripada penderitaan kemiskinan, dan kami berlindung kepadamu daripada tipu daya Masih Dajjal. Ya Allah, eh, Engkau cucilah diri kami daripada dosa-dosa dengan salji dan ais, dan sucikanlah hati-hati kami daripada dosa-dosa sebagaimana Engkau membersihkan pakaian yang putih daripada kekotoran, dan jauhkanlah kami dan dosa-dosa kami seperti mana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma rabbas samawat wa rabbal ard wa rabbal arshil azim, ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. Ya Allah, Tuhan segala langit dan Tuhan bumi, Tuhan bagi arash yang agung, Tuhan kami dan Tuhan bagi segala sesuatu, Tuhan yang membelah dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan biji, dan yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan segala perkara yang Engkau berkuasa ke atasnya. Ya Allah, Engkaulah yang awal, tiada sesuatu sebelum Engkau. Engkaulah yang akhir, tiada sesuatu selepas Engkau. Dan Engkaulah yang zahir, tiada di atasmu sesuatu. Dan Engkaulah yang batin, tiada di bawahmu sesuatu. Bantulah kami dalam melangsaikan hutang antara kami dan Engkau, dan antara kami dan hamba-hambamu. Dan berilah kami kecukupan, tidak meminta-minta agar tidak terjebak dalam kefakiran. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان على عدوهم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله، وبعد.
Okay, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan ruang oleh Allah untuk bersama-sama. Kita dah pun berada pada tanggal 17 hari bulan Syakban dah nak masuk 18 lah. Dan sedikit masa lagi Alhamdulillah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Dan hari itu Ustazah dah ada sebutkan buku ni adalah buku doa yang terpilih ya. Jadi untuk persediaan Ramadan lah ya. Ramadan ni kalau boleh kita baca semua doa-doa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan kita perlu fahamlah doa ni ya. Dan antara yang kita baca tadi banyaklah kan yang mungkin kadang-kadang kita kalau doa-doa biasa yang kita baca ni jarang kita bertemu dengan doa-doa ni lah jadi bila kita dah biasa dengan Ramadan mungkin kita boleh sambung lagi bacaannya sehingga di luar Ramadan dan boleh juga letakkan di dalam handphone kan. Maksudnya mungkin sehari baca dua, kemudian sambung dua. Hari ni kita dah sampai ke doa yang ke-8. Semua ada 26 ataupun 27 doa dalam buku ni. Jadi tadi bila Ustazah baca, Ustazah gantikan kepada kami lah, ramai kan. Tapi kalau dalam ni yang nampak ni bacaannya bacaan untuk seorang. Kan? Jadi kalau macam kita baca ramai, kita tukarlah tapi kalau tak tahu nak tukar pun maksudnya boleh saja baca dalam uh, bentuk apa nama saya ni aku ni maksudnya tidak menjadi masalah okey. Alhamdulillah malam ni kita akan sambung lagi bacaan kita dalam menyelusuri surah Al-Baqarah. Malam ni kita akan tengok ayat 221, agak panjang juga kemudian 222. InsyaAllah kita akan mulakan bacaan dengan surah Al-Fatihah dahulu. Kemudian kita akan ikuti dengan ayat 221 tadi dulu. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Alhamdulillah.
Kita ambil satu ayat dulu lah, Okey. Boleh Ustazah nak buka untuk tadarus? Siapa yang nak baca? Boleh? InsyaAllah. Saya baca dulu Ustazah. Boleh, boleh. Malam ni kita tak ada Ibu Dayang. Okey. Tak ada Kita ada orang Puan apa. Aziz, insyaAllah. Okey. Boleh. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة. Dia lama sikit nun ni. Dia sebab ada sabtu ni kan. Hatta yu'min. ولا Kenapa? تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا Ah, ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey tak Ustazah? Boleh, boleh. Alhamdulillah. Okey, okey. Okay, kita buka lagi. Terima kasih. Buka lagi. Siapa yang nak baca? Boleh? Farah baru balik, baru sampai rumah ke Farah? Tak. Saya balik awal Tak. tadi. Okey. Tak apa, kita bagi kat Fazi atau kat Jamila dulu. Okey. Hana? Jamila? Boleh? Okey, boleh Ustazah. Saya baca Boleh, dulu boleh. Ustazah. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Relax. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا Hatta yu'min. Dengar tak dengar Ustazah? Dengar. Hatta yu'min. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. Yu'min. يؤمن. Okay. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. Okay. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. Panjangkan sikit lah ni. Dia 2 harakat. Hatta yu'minu. Hatta yu'minu. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. والله يدعو
إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Okey, Barakallahu Alhamdulillah. azim. Boleh ke Ustazah? Sadaqallahul. Boleh. Kalau tak boleh, sudah suruh berhentilah. Ni tarik nafas betul ni Ustazah. Okey. Bagus, bagus, bagus. Okey, Okey. okey. Alhamdulillah, Terima Alhamdulillah. kasih Ustazah. Sama. Okey, Alhamdulillah. Hana nak baca ke ataupun Farah? Boleh? Saya baca Ustazah Okey, boleh. Kita ada Rita juga. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة Tutup mulut. من مشركة kat mana Ustazah? Yang ni tadi kan. Mim musyrikah. Mim musyrikah. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Okey, Alhamdulillah. Ada kat mana Ustazah yang patut saya betulkan? Betul dah tadi. Cuma yang kat yang ni mim musyrikatin. Mim tutup je mulut. Tutup Rapat mulut. je bibir. Okey. Mim Rapat bibir. musyrikatin. Ni mim musyrikah. Okey. Baik. Terima Yang kasih lain dah okey. Ustazah. Sama. Okey, ada lagi? Rita ataupun Farah? Saya baca Ustazah. Boleh? Boleh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم لو أعجبتكم Sambung je Rita. Oh. Wala sambung je kat sini. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. Yang ni T saja. Wal maghfirati. Ta ni T dia tak ada baris dua, jadi baris bawah aja. Wal maghfirati biizni. والمغفرة بإذنه.
Ambil semula. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه Okay. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Okay, Alhamdulillah. Dia dekat sini, dia memang ada sedikit, kadang-kadang kan kita antara nak sambung wal maghfirati bi'iti dengan B ni dia akan dekat-dekat. Jadi kalau macam kita ada tersangkut sikit pun tak apa. Cuma kalau kita dah ulang-ulang tu insya-Allah yang agak tersangkut tu nanti dia akan apa nama diperbaikilah kan. Sebab memang ada macam tu kalau Ustazah dengar bacaan anak, dia biasa kadang-kadang bacaan pertama dia akan ada macam agak sangkut-sangkut kan. Kemudian bacaan kedua agak baik. Lepas tu Ustazah akan minta dia ulang dalam 5 kali lagi. So, bila dia ulang sampai kali kelima tu dia dah macam lancar lah. Dia lancar. So, kalau macam Rita kan rasa macam ada sangkut-sangkut ni is okay, tak ada masalah. Cuma dia kena ulang ayat yang sama. Kalau katalah nanti bulan Ramadan kan, katalah ada juga beberapa ayat yang tersangkut, ulang je sekurang-kurangnya 3 kali. Kalau masih sangkut juga nak teruskan pun tak apa. Kalau nak ulang lagi pun tak apa. Dia memang itu adalah perkara biasa dalam kita membaca Quran sebab dia bukan bahasa kita. Bahasa kita pun kadang macam tersangkut-sangkut kan kita bercakap kan. Ni apatah lagi bukan bahasa kita, jadi adalah satu perkara biasa. InsyaAllah nanti saya ulang banyak kali. Tapi saya punya masalah masih ha kecil tu. Dekat awal-awal Tak apa, sebab dia by saya sampai time. sekarang susah nak betulkan tu. Dia sebab dia kita kena tahu dia punya tempat keluar dia lah. Kalau ni kan, yang hujung ni ya. Tak, yang atas tekan ni. Hatta ni. Hatta. Okay. Semua huruf saya macam takut-takut nak. Jangan takut. Buka je mulut. Maksudnya biar angin masuk sampai ke kerongkong kita. Macam biar maksudnya dia keluar daripada kerongkong tu. Bukan kita sorry, bukan angin masuk ke dalam. Kita tolak angin daripada kerongkong tu keluar. Okey. Kita tolak dia keluar. InsyaAllah. Bila kita tolak dia keluar tu insya-Allah lama-lama macam ni kan. Kita buka je mulut, kita tolak angin daripada dalam bahagian halqum tu keluar. Hatta yu'minu. Hatta yu'minu. Hatta yu'minu. Hatta yu'minu. Alhamdulillah. Lagi Farah nak baca ke? Boleh Ustazah, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا lama sikit dia punya dengung dia tu Farah. Hatta yu'min. Okay. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. Ambil semula. Mim musyrikatin. Ambil daripada sini. Mim musyrikatin. من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Di ha yang hujung ni sedikit panjang lagi. Wa yubayyinu ayatihi. Hi ni dua harakat. Cuma dekat sini kalau para baca ni memang dia tak ada tanda panjang. Kat sini kan. Jadi kita macam confused. Oh ya, So ya, kat sini Ustazah dia cakap. panjang dua harakat. Kalau Farah ada Quran yang biasa baca, dia akan macam ada ya yang separuh tu. Dia akan ada tanda tu lah kan, untuk Okey. tahu bahawa ha ni panjang. Wa yubayyinu ayatihi. Hi dua harakat. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Okey, Alhamdulillah. Okay, kita tengok sikit lah apa yang Allah nak sampaikan dalam ni kan. Okay, selepas Allah bincangkan tentang anak yatim, anak yatim maksudnya anak yatim ni macam katakan ayah dia syahid dalam peperangan kan. Ini adalah gambaran kepada masyarakat Madinah lah. Bila ayah dia meninggal, kemungkinan yang tinggal tu anak yatim tu di bawah jagaan seseorang. Maka urusan-urusan duit kan, urusan belanja maka akan jatuh kepada yang menjaganya lah kan. Jadi di sinilah macam mana Allah menegaskan tentang bagaimana pengurusan duit, pengurusan emosi kan, dan sebagainya. Okey, jadi kalau anak yatim ni bukan mahram, maka dia kena jagalah kan. Kalau anak yatim ni adalah mahram, maka juga kena hati-hati dalam urusan duit. Okey, kita pergi kepada ni. Ni juga tentang masyarakat lah, masyarakat Islam di Madinah. Mereka akan bergaul dengan masyarakat yang bukan Islam kan, sama ada lelaki ataupun perempuan lah. Jadi dalam masyarakat ni maksudnya kalau Allah tak bagi tahu tentang hukum hakam perkahwinan ni, mungkin jatuh hati, maksudnya yang lelaki jatuh hati kepada wanita yang musyrikah, wanita yang tak beriman kan, wanita kafir, sebab tengok penampilan yang bagus kan. Jadi macam tertarik dengan wanita tersebut. Jadi adalah tidak mustahil lah dia nak kahwin dengan wanita tu bila dah tertarik kan. Jadi di sini Allah menceritakan tentang hukum terhadap perkahwinan antara lelaki yang beriman dengan perempuan yang kafir. Jadi kat sini adalah satu larangan, jangan kamu berkahwin dengan wanita yang kafir, wanita yang mensyirikkan Allah, sehinggalah mereka beriman. Sehinggalah mereka beriman. Maksudnya apabila mereka beriman, dibenarkan berkahwin. Tapi selagi mana mereka tak beriman, maka tidak dibenarkan berkahwin. Okay. Kemudian selepas itu, terus Allah sebut tentang hamba. Hamba juga ada dalam masyarakat Madinah pada ketika itulah. Jadi, Ustazah, kenapa ada hamba masa dulu? Sebab dulu masyarakat Arab ni dia banyak berperang. Jadi bila berperang tu, mereka akan tawan wanita-wanita. Selepas peperangan itu akan dijadikan hamba. Itulah ada hamba tu. Jadi hamba ni maksudnya akan berada di bawah jagaan tuan dia. Ataupun katalah seorang lelaki yang Muslim, dia nak berkahwin. Dia berkenan dekat perempuan yang kafir ni. Tetapi di sini Allah larang. Kemudian Allah menghadirkan bahawa gambaran wanita yang kamu cenderung, wanita kafir yang kamu suka tu, yang kamu tertarik dengannya tu, kalau dibandingkan dengan wanita yang hamba, siapa yang lebih baik? Dan Allah kata wanita hamba ini yang beriman itu lebih baik daripada wanita yang kafir.
Yelah sebab hati tu bila tengok tu tertarik kan. Jadi bila tertarik tu mestilah ada keinginan untuk kahwin kan. Bila tengok pula hamba ni tak tertarik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ubah cara pandang. Maksudnya bukanlah perkara yang menarik hati kamu di dunia itu semuanya dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Allah tak pernah, nanti Allah bagi tahu. Okay. Dan Allah nak tukar gambaran pandangan mereka kepada hamba sekiranya dia adalah hamba yang beriman. Maka kalau nak dibandingkan hamba yang beriman dengan wanita kafir yang ada kedudukan, yang ada rupa paras kan, yang ada kedudukan dalam masyarakat, maka wanita hamba yang beriman ini lebih baik daripada wanita yang kafir tadi. Walaupun wanita kafir itu kamu memang cenderung, maksudnya kamu memang terpegun dengan kecantikannya. Kan, ataupun sememangnya wanita tadi juga suka kepada kamu, itu lagi parah lah kan. Dan ini memang akan berlaku. Kamu rasa takjub akan kecantikannya, dan timbullah keinginan untuk berkahwin. Jadi Allah membuat satu perbandingan. Kenapa tak boleh kahwin? Sebab Allah kata mereka ni mengajak kamu ke neraka. Tetapi Allah dengan memberikan pilihan kepada wanita yang beriman itu, mengajak kamu untuk masuk ke dalam syurga Allah bersama-sama dengan keampunannya dengan izin Allah. Ilal jannati wal maghfirati biizni. Okay. Kemudian larangan kedua adalah wala tunkihul musyrikin. Ini juga kepada wali kepada wanita yang beriman lah. Maksudnya wali dia macam tertarik dengan orang kafir. Lelaki yang kafir tu nampak macam menarik, ada kedudukan dan sangat menarik kan. Jadi Allah dekat sini melarang wali kepada wanita yang beriman untuk mengahwinkan wanita tadi dengan orang-orang yang kafir, yang musyrik, sehinggalah mereka beriman. Maksudnya Allah nak pujuklah kamu boleh kahwin sekiranya mereka beriman. Kalau selagi mana mereka tak beriman, tak boleh kahwin. Jadi timbullah sekarang ni kalau nak kahwin dengan orang yang tak beriman, kena masuk Islam dulu kan. Cumanya bila masuk dan kena perkahwinan ni banyaklah ujian-ujian kan. Maksudnya bukan masuk dengan kerelaan hati, tetapi masuk kerana ingin berkahwin semata-mata. Jadi itu kita kata suatu perkara yang berlakulah dalam masyarakat. Okay, kemudian Allah bandingkan lelaki kafir yang kamu tertarik dengannya sehingga menyebabkan kamu ada rasa cenderung untuk mengahwinkan anak perempuan kamu dengan lelaki kafir tadi, maka Allah membuat perbandingan juga dengan hamba lelaki yang beriman adalah lebih baik daripada lelaki yang musyrik tadi. Walaupun lelaki musyrik tadi itu menarik bagi kamu. Maksudnya menjadikan kamu rasa macam teruja kan dengan ketampanannya. Okay. So dekat sini mungkin tampan sebab Allah tak sebut ketampanan saja. Maksudnya tarikan tu ada pelbagai-bagai tarikan lah. Sebagaimana kita tahu dalam masyarakat Madinah ketika itu orang-orang kafir ni ada kedudukan yang tinggi, kaya, penampilan yang nampak apa kita kata menarik, penampilan yang ataupun menarik lah kan. Jadi Allah dekat sini membandingkan orang kafir yang kamu nampak menarik penampilannya itu, sekiranya dibandingkan dengan hamba lelaki yang mukmin, maka hamba lelaki yang mukmin itu jauh lebih baik daripada lelaki yang musyrik. Okay, so khairun dekat sini maksudnya Allah nak tukar sisi pandang lah kan, sisi pandang daripada merasakan
ketakjuban dengan kekayaan, dengan ketampilan, ketampanan wanita, lelaki kafir tadi, maka Allah membandingkan dengan hamba yang beriman. Hamba lelaki yang beriman itu jauh lebih baik daripada lelaki yang kafir. Walaupun kamu rasa ia sangat-sangat menarik keterampilannya, sama ada hartanya banyak ataupun fizikalnya menarik. Okay. Kemudian Allah beritahu mereka ini yad'una ilan nar, mereka memanggil kamu untuk masuk ke neraka, dan Allah dengan hukum hakam ini memanggil kamu untuk kamu memasuki syurga, ilal jannah, untuk memasuki syurga dan untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinannya. Kemudian di akhir sekali Allah sebut wa yubayyinu ayatihi linnas, dan dia iaitu Allah menghuraikan, menjelaskan hukum hakam ni lah. Kan hukum hakam ni kepada manusia. Kepada manusia. La'allahum yatadhakkarun, supaya mereka semua mengingat, supaya mereka semua ingat akan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan ini. Kenapa linnas? Sebab hukum hakam Allah ni adalah hukum hakam sejagat. Maksudnya Allah nak katakan bahawa wanita yang musyrik adalah secocok dengan lelaki yang kafir lah. Wanita yang kafir adalah secocok dengan lelaki yang kafir, kerana kedua-duanya berada di atas cara hidup yang sama, kan? Tetapi bagi mereka yang beriman, walaupun dia seorang hamba lelaki tetapi dia beriman, maka ia bagi Allah, di sisi Allah, jauh lebih baik daripada seorang lelaki yang kafir. Begitu juga seorang hamba perempuan yang beriman adalah lebih baik daripada seorang wanita kafir, walaupun keterampilannya, kecantikannya menarik perhatian kamu, dan juga kemungkinan kedudukannya dalam masyarakat itu menarik perhatian kamu. Jadi ini adalah satu ujian lah di dunia, kan? Kita kata dunia ni ujian. Jadi kalau kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan di dalam syurga itu apa yang kita tak pernah terfikir di fikiran kita. Jadi sekiranya tak dapat di dunia, maka di sinilah Allah mengajar agar kita redha dengan apa yang kita dapat di dunia, kerana di akhirat nanti Allah akan memberi segala-galanya diimpikan oleh manusia. Tak lama pun, kan? Maksudnya dunia ni hanyalah sementara. So jadi maksudnya bagaimana Allah mengajar agar jangan ikut rasa hati, kan? Ikutlah hukum hakam yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jelaskan kepada kamu, supaya kamu mendapat syurga Allah dan mendapat keampunannya dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So Allah pasti izin sekiranya seseorang itu layak untuk mendapat anugerah Allah. Untuk kita melayakkan mendapat anugerah Allah, mestilah kita berusaha, kan, bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Jadi usaha-usaha tu maksudnya bagaimana kita nak tahu usaha kita tu cukup ke tak? Kita kalau tak pasti kena tanya, kena belajar, kan. Contohnya macam amalan, kan. Kita kata saya salat Ustazah, tapi tak tahulah level solat saya ni macam mana. Okey. Jadi kena belajarlah tentang bagaimana nak mendapat solat yang khusyuk. Kena belajar supaya kita dapat meningkatkan amalan yang kita lakukan itu dengan cara yang paling baik yang kita dapat lakukan. Maksudnya Allah nak lihat kita berusaha dalam meningkatkan prestasi amalan yang kita lakukan, sama ada amalan wajib ataupun amalan sunat ataupun perkara-perkara dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu, kan, perkahwinan ini juga adalah satu ibadah di sisi Allah. Maka Allah menggariskan landasan ataupun cara perkahwinan yang diredai oleh Allah SWT, bukan mengikut kacamata kamu, asalkan suka boleh kahwin, tak. Tetapi di sini walaupun kamu suka, ia tidak dibenarkan, kerana kesukaan kamu itu membawa ke dalam neraka, bukan membawa ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
bagaimana Allah memujuk lah kan. Sebab kalau orang dah suka ni payah kan. Agak payah. Jadi beginilah keadaan Allah memujuk. Bagaimana Allah tak bandingkan antara lelaki yang kafir dengan seorang lelaki yang merdeka, lelaki Muslim yang merdeka. Tak. Allah bandingkan antara lelaki musyrik, lelaki yang kafir dengan seorang hamba lelaki yang beriman. Jadi bagi manusia dia tak meletakkan bandingan lah antara kedua-dua ni kan. Sebab kalau dia nak bandingkan, dia bandingkan antara lelaki yang merdeka dengan lelaki yang merdeka, perempuan yang merdeka dengan perempuan yang merdeka kan. Jadi dekat sini Allah mengubah di sudut bandingan itu kerana yang baik itu adalah yang ditentukan oleh Allah, walaupun pada hati kamu cenderung kepada wanita ataupun lelaki yang kafir. Maka di sini Allah membetulkan pilihan seseorang lah supaya selari dengan apa yang Allah kehendaki, kerana pilihan itu membawa jauh kamu ke dalam syurga untuk mendapat kenikmatan yang kekal. Okay. Ustazah boleh tanya tak? Boleh? Ana? Nak tanya sebab ni dia kata perempuan musyrik kan. So nak tanya, saya pernah baca dulu satu kali orang Kristian zaman sekarang, diorang kata diorang tu musyrik, bukan lagi ahli kitab. Sebab dah macam ada orang-orang Arab dia Kahwin. dia pergi negara orang putih. Lepas tu dekat negara orang putih tu kesian perempuan tu. So dia kahwin dengan orang putih yang Kristian tu. Lepas tu yang saya baca tu katanya orang putih yang Kristian ni dia bukan ahli kitab. Sebab dia bukan berasal daripada negeri yang dipanggil Nasrani tu, Nazares Ustazah. Dekat Dia Palestin banyak tu katanya. dia banyak pendapat. Dia banyak pendapat. Dekat sini kalau musyrik ni secara umum dia akan masuk ahli kitab lah. Tapi ada dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-Ma'idah, ahli kitab itu dibenarkan, lelaki yang beriman dibenarkan untuk berkahwin dengan perempuan ahli kitab. So ahli kitab ni siapa mereka? Jadi kalau ikutkan dalam ayat tu, ahli kitab adalah mereka yang beragama mengikut apa yang telah diajarkan oleh Nabi Isa AS. Nasara. Cuma kita tahulah Nasara selepas Nabi Isa AS memang mereka telah pun menyimpang daripada ajaran yang sebenar kan. Maksudnya di zaman Rasulullah SAW ada Yahudi dan Nasrani yang dipanggil ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Kita banyak Allah sebut ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, jadi maksudnya ahli kitab tu termasuk lelaki dan wanita lah yang beragama Yahudi dan Nasrani. Okay. Kita dalam memahami sesuatu hukum ni, kita tak boleh ambil suatu hukum, ambil satu ayat untuk kita terus berpegang kepada hukum tu. Tak. Sebab dalam Islam dia adalah sistem ni dia akan berkait antara satu sama lain. Sistem berkait antara satu sama lain. Okay. Kalau kita tengok tujuan perkahwinan adalah untuk saling bantu-membantu ke arah taqwa kan, mendekatkan diri dengan Allah. Okay. Kalau perkahwinan itu tidak boleh membawa kepada dekat dengan Allah, malah menjauhkan seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena dekat situ kena takut kepada Allah lah. Sebab kan Allah kan dia kata ulaika yad'una ilan nar, mereka ini akan memimpin kamu, memanggil kamu untuk masuk ke dalam neraka. Jadi maksudnya Allah, kenapa Allah meletakkan gambaran neraka ni di depan? Sedangkan mereka tu dah suka dah kan, hati tu dah memang suka dah, tapi Allah letakkan gambaran neraka ni seolah-olah macam kalau kamu kahwin dengan mereka maka kamu akan masuk neraka. Okey, balik kepada ahli kitab tadi.
bila bila mereka dah kahwin dengan ahli kitab dan tahu ahli kitab sekarang ni memang tak ikut mana-mana agama kan, dah tak pergi pun ke gereja mereka pun kan sekarang ni. Tapi ada juga mereka yang dah nak kahwin, dah suka kan anak kan. Lalu mereka mengambil ayat Quran ni, kata dekat saya tengok dalam surah Al-Maidah. Sekejap, Okey. Wal muhsanat, Allah sebut kat sini. Dia ada sifat dia kepada ahli kitab ni, wanita yang ahli kitab ni ada sifat ni Allah bagi yang membolehkan lelaki yang Muslim nak kahwin dengan dia. Wal muhsanat. Muhsanatu minal ladzina utul kitab. Ni. Okay. Ni. So ayat ni mengkhususkan ayat tadilah. Maksudnya ayat tadi seolah-olah macam larangan tu kepada semua yang musyrik. Okay. Jadi kat sini Allah sebut al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Kenapa Allah letak perkahwinan dengan wanita ahli kitab ni bersama dengan makanan? Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kamu memakan makanan yang lazat serta baik. Bukan halal je. Maksudnya halal tu nombor satu. Kemudian yang baik-baik dan yang lazat. Maksudnya kena pilihlah makanan. Okay, kemudian digabungkan wa ta'amul ladzina utul kitab. Maksudnya makanan orang kafir adalah halal bagi kamu. Orang kafir pula. Makanan orang-orang ahli kitab adalah halal bagi kamu. Sebab kalau zaman Nabi SAW, ahli kitab dia memang tak makan babi. Kemudian mereka memang ada satu syariat di mana kalau pisau yang mereka gunakan untuk memotong daging, mereka tak akan gunakan untuk potong sayur-sayuran. Dan bila mereka menyembelih binatang, mereka akan menyembelih dengan nama Allah. Mereka tak sembelih dengan nama Isa ke, nama berhala ke. Jadi apabila mereka sembelih dengan nama Allah, maka di sini bagaimana Allah nak menyatakan bahawa sekiranya mereka menyembelih dengan nama Allah, dan mereka masih lagi berpegang dengan Taurat, maka makanan mereka tu halal. Makanan dekat sini adalah umum lah. Makanan di sini adalah umum. Kemudian makanan kamu juga adalah halal. Sebab kan Hana dan semua Nazi, Farah, Jamila, Rita, maksudnya mereka pada zaman awal ni, maksudnya katalah dia berjiran dengan ahli kitab kan, Yahudi ataupun Nasrani. Dan dalam kampung tu katalah bercampur antara ahli kitab dengan mereka yang beriman kan. Jadi di sini bagaimana Allah nak supaya keharmonian tu berlaku dan nak menampakkan bahawa Islam itu dominan, dan Allah menjelaskan tentang hukum makanan supaya tak ada was-was kan. Nanti kalau macam kita nak pergi bagi makan kat boleh ke bagi makanan kat dia orang kan? Ataupun bila mereka hantar buah-buahan, boleh ke makan? Jadi Allah meleraikan segala kegusaran itu dengan memberitahu bahawa makanan ahli kitab ni halal. Dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Okay. Kena pergi kepada wanita pula. Wanita apa? Wanita yang menjaga diri mereka daripada zina di kalangan orang-orang yang beriman. Sebab dekat sini nanti dalam surah An-Nur kan, maksudnya Allah mengharamkan zina. Jadi dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu gambaran bahawa wanita yang beriman ini adalah wanita yang
menjaga diri daripada zina, wanita yang, sebab muhsanat dekat sini dia ada banyak maksud. Maksudnya wanita yang wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Maksudnya mereka boleh berkahwin dengan wanita ahli kitab yang menjaga diri daripada melakukan zina dan mereka menjaga maruah mereka sekiranya kamu memberikan mereka mahar. Muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Muhsinin maksudnya Allah terangkan lagi sekali bahawa mereka ini memang wanita yang menjaga maruah diri dan bukan di kalangan pelacur, musafihin, bukan di kalangan pelacur. Dan mereka juga tidak ada apa dia panggil ni, muttakhidhi akhdan ni, tak ada boyfriend. Sebab tak ada macam kita sekarang ni kita panggil apa, tidak ada apa dipanggil, kawan sosial dia panggil itu kan. Jadi muttakhidhi akhdan, akhdan dekat sini. Dan juga perempuan yang menjaga kehormatan, kehormatannya dari kalangan orang yang diberikan ahli kitab dahulu daripada kamu. Apabila kamu beri mereka kahwin, sedang kamu dengan cara demikian bernikah bukan berzina. Maksudnya kena ada akad dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan simpanan. Okay, jadi kemudian Allah kata wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang ingkar akan syariat Allah sesudah ia beriman, maka sesungguhnya gugurlah amalannya dan adalah ia pada hari akhirat kelak jadi daripada orang-orang yang gugur, orang-orang yang rugi. Jadi di sini hukum hakam yang sangat tegas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila percampuran tu kita kena tahu di Madinah ni, mereka yang beriman di Madinah ada beberapa kategori. Kategori pertama adalah yang memang imannya kuat, di kalangan muhajirin yang terawal yang datang daripada Mekah. Kemudian Ansar. Ansar ni yang mula-mula masuk Islam. Kemudian ada juga di kalangan orang-orang Islam yang baru memeluk Islam, di kalangan orang Arab ataupun di kalangan ahli kitab. Sebab kita tak boleh nak bayangkan masyarakat Madinah ni dia punya orang yang beriman tu satu level. Tak. Dia ada banyak level. Ada yang baru masuk Islam, ada yang kita kata masih lagi belajar. Jadi akan ada banyak persoalan-persoalan yang timbul, sama ada dalam bab makanan ataupun dalam bab perkahwinan. Kalau di Mekah, mereka yang beriman ada satu level je, iaitu yang benar-benar beriman. Sebab di Mekah maksudnya yang memang beriman itu memang kuatlah iman dia, sebab dia nak kena pertahankan keimanan tu. Kalau tak mereka, maksudnya kerana mempertahankan keimanan tu mereka akan diseksa, mereka akan dipulau, mereka akan dihalau. Jadi ketika umat Islam di Mekah, maksudnya kekuatan iman mereka adalah di level yang tertinggi. Tetapi apabila ke Madinah, dia ada berbagai-bagai peringkat. Boleh Boleh tak? Okey. Mungkin ini satu perkara yang jarang disebut kan? Macam kita nampak, kalau di Madinah ni kalau sebut je orang beriman satu level je kan? Tak. Dia bukan satu level je. Sebab ada yang baru masuk Islam kan, ada yang jadi banyaklah perkara-perkara yang perlu dijelaskan tentang makanan, tentang percampuran antara lelaki dan perempuan, tentang adanya di dalam masyarakat itu wanita yang melacurkan diri, dan ada juga yang macam kes-kes di mana dalam surah An-Nur kan diceritakan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ada hamba. Dan hamba ni dia paksa mereka untuk melacurkan diri.
Ada keadaan-keadaan begitu. Dan apabila satu masa hamba-hamba ni semua beriman. Jadi bila hamba ni beriman, dia paksa juga mereka tak mahu melakukannya, tetapi dipaksa oleh tuan dia, maka mereka melakukannya dengan secara tidak rela. Jadi timbullah, kita ni masih lagi ke Allah terima salat kita? Kan suatu ujian yang sangat besar kan? Satu ujian yang sangat besar. Jadi turunlah ayat dalam surah An-Nur, sekiranya mereka dipaksa maka mereka akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mereka masih lagi dalam kategori hamba. Jadi di situlah kita nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melihat semua perkara yang berlaku itu dan menjelaskan dengan terperinci apa yang perlu diketahui, dan bagaimana sekiranya keadaan-keadaan ini berlaku. Jadi di sinilah kebenaran itu dibenarkan, kerana pada ketika itu yang dominannya adalah umat Islam lah. Maksudnya mereka yang beriman itu sekiranya nak kahwin dengan ahli kitab. Jadi dengan harapan apabila wanita ahli kitab ini berkahwin dengan lelaki yang beriman, maka dia akan lama kelamaan akan menjadi wanita yang benar-benar beriman juga. Sebab pada ketika itu kekuatan iman itu, kekuatan lelaki yang beriman itu jauh lebih dominan lah, lebih nampak jelas. Tapi rujuk pada soalan Hana tadi kan, maksudnya sekarang ni dahlah yang nak kahwin tu pun bukan seorang yang melaksanakan ajaran Islam dengan baik kan. Jadi bila dia berkahwin pula dengan wanita yang dikatakan ahli kitab pada zaman sekarang ni, kita takut-takut inilah yang Allah bayangkan, ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak kamu ke dalam neraka. Kan? Jadi tewas dengan hawa nafsu lah, kan? Rasa takjub, rasa macam suka. Jadi banyak alasan dicarilah untuk membolehkan dia berkahwin dengan wanita tadi. Dekat Malaysia tak boleh kan Ustazah? Tak boleh, sebab dia akan membawa kepada neraka. Ustazah, Assalamualaikum Ustazah, Kak Ina ni. Maaf masuk lewat sebab ada program surau. Kalau surau Al-Falah ada program masuk lewat. Ni, tetapi kat Indonesia, dia memang boleh berbeza agama berkahwin kat sana. Kan? Itulah sebab itulah anak dia tak tahu agama apa. Itulah pelik betul. Sebab dia pakai Pancasila. Pancasila tu memang... tu apa Ustazah? Pancasila tu macam kita rukun negara kita lah. Rukun negara kita kan. Rukun negara kita maksudnya jelas kan. Percaya kepada Allah. Dia memang dalam Pancasila dia ada membenarkan perkahwinan antara Kristian dengan orang Islam. Dalam Pancasila tu. Jadi memang kalau kita tengok memang jadi cacah merebah lah sekarang kan. Ya memang. Anak tak tahu agama apa kan. Jadi semua tu adalah disebabkan oleh menurut rasa hati kan. Hati dah suka, kahwinlah. Maksudnya tidak memikirkan apa yang akan terjadi selepasnya. Anak-anak nak ke mana. Sedangkan semua tu tanggungjawab yang akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Berat tu kan. Macam misalkan kalau maknya Islam, bapaknya Kristian, anak perempuan nak kahwin, anak nak kahwin, jadi hukum mana? Sebab bapak tu mesti jadi wali kan. Dia akhirnya akan jadi kafir lah. Pening kepala. Dia akan jadi kafir Kak Ina. Itulah ya. Jadi itulah yang Allah kata ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu memanggil kamu ke neraka. Jadi sebab itu Allah dalam konteks perkahwinan ni, maksudnya Allah nak terangkan ni kepada semua manusia, bahawa tujuan dalam kehidupan ni, perkahwinan ke apa, mestilah nak bawa kepada satu kebahagiaan. Kebahagiaan tu bukan di dunia sahaja yang
macam rasa bahagialah dapat wanita yang diidamkan. Walaupun dia tu kita kata apa nama, agama dia ke mana, kan? Bahagia. Tidak bahagia pun, kan? Yang kita nampak ramai saja yang porak-peranda dan sebagainya, kan? Jadi Allah, sebab tu Allah gandingkan wanita kafir yang kamu cenderung kepadanya, okay? Kerana kecantikan, keterampilan, dibandingkan dengan hamba perempuan yang beriman jauh lebih baik. Wanita hamba yang beriman tadi. Nak kata nak ajar macam mana nak memilih sesuatu tu bukan mengikut hawa nafsu. Sekarang ni ikut hawa nafsu lah. Bila ikut hawa nafsu memang akan sengsara lah. Okay, so itu di antara perkara-perkara dalam perkahwinan ahli kitab bapanya Islam dan anaknya semua perlu apa? Perlu agama Islam juga, kan? Tapi ini tak terjadilah sebab bapa pun tak kuat Islam dia. Jadi dia memberikan kebebasan kepada anak-anak dia. Itu yang berlaku di Indonesia. Last anak tu tak ada agama. Dan bapa juga tidak memberatkan untuk mengajar anak-anak tentang Islam. Dan dalam dewasa ini kita yang dua-dua Islam pun maksudnya sangat-sangat struggle, kan? Maksudnya kita orang kata apa, berjihad untuk menyelamatkan anak-anak, kan? Untuk mengajar mereka tentang Islam. Apatah lagi lah kalaulah bapa tu tak ajar dan mak dia pula bukan seorang Islam, maka kita tak tahulah ke mana keluarga tadi akan dibawa. Sebab kan dalam arahan Allah dalam surah At-Tahrim, Allah kata qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan kamu dan diri kamu dan anak-anak kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Itu satu arahan. Jadi kita nampaklah maksudnya betapa perkara ini tidak diambil berat kerana mengikut hawa nafsu lah, mengikut kecenderungan hati. Sebab tu Allah kata walau a'jabatkum, walaupun wanita tadi itu menarik perhatian kamu, sebab tu menyebabkan dia kalah lah dalam membuat pilihan. Okay. So itu sikit sebanyaklah yang kita boleh sebutkan, kan? Dan itu terbukti berlaku lagi pada masa sekarang. Semoga tak berlakulah di Malaysia, kan? Yang perkahwinan antara Islam dengan Islam pun kita masih lagi kita kata apa nama, berhadapan dengan cabaran untuk memastikan anak-anak tu diberikan pendidikan Islam yang apa nama, sebaik-baiknya. Apatah lagi lah kalau kahwin dengan yang selain daripadanya. Okay, jadi saya ingat cukup untuk perkongsian kita pada kali ini. Kita tak dan pun nak baca ayat satu lagi tu, yas'alunaka anil mahid ni. InsyaAllah kita akan tengok dalam perjumpaan kita akan datang. Rasa perjumpaan akan datang adalah yang terakhir sebelum puasa, kan? Kita puasa berapa bulan? Ramadan tak ada kuliah lah kan, Ustazah? Ramadan memang tak ada kuliah lah kan? Tak ada, sebab kita nak salat tarawih, kan? Jadi minggu depan 12 hari bulan kita tak puasa lagi. Kemudian sekali lagi 19 hari bulan kita puasa berapa bulan? 19 Ustazah. Okay. So minggu depan insya-Allah yang terakhir lah. InsyaAllah sebelum kita puasa. Jadi alhamdulillah, semoga Allah memberkati kita di bulan Syaban dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan dengan izin Allah. Dan sama-samalah kita doakan agar Allah memberikan kesihatan kepada kita untuk kita menjalani Ramadan dan juga untuk kita menggunakan kesempatan kita berada di bulan Syaban ini untuk mempersiapkan diri kita, memulakan dah apa nama tu amalan-amalan yang kita akan sambung ketika mana di bulan Ramadan lah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Su tanya tadi saya dah komen kan Su, kan?
Maksudnya sekarang ni walaupun perkahwinan tu antara Islam dengan Islam pun sangat-sangat mencabar dalam mendidik anak-anak, apatah lagi berkahwin di lain agama. Maksudnya anak-anak lagilah akan sukar untuk dikawal. Jadi kita minta agar kita dijauhkan daripada ujian-ujian sebeginilah. Jadi dan juga anak-anak cucu kita daripada ujian sebegini. Kita pun tak tahu pada kita kata 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, 20 tahun akan datang macam mana keadaannya. Jadi kita berdoa agar Allah menjaga kita dan menjaga anak cucu kita daripada ditipu oleh dunia lah. Dunia ni hanyalah sementara. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, Terima kasih, wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak-banyak. wabarakatuh. Sama. Terima Jumpa kasih lagi. Ustazah.